Baiklah, jadi kita bersama dengan Cikgu Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Muhammad Samad. Boleh Cikgu perkenalkan diri Cikgu secara ringkas tu? Okey, nama saya Nur Fazila binti Aini. Saya merupakan guru Bahasa Melayu, memang option saya Bahasa Melayu, minor matematik. Pengalaman mengajar Bahasa Melayu lebih kurang 18 tahun. Pengalaman saya mengajar Bahasa Melayu daripada tahun 1 hingga tahun 6. Semua aliran saya pernah pengalaman mengajar. Jadi kita terus kepada soalan pertama. Apakah perancangan dan pelaksanaan aktiviti yang Cikgu lakukan dalam mengajar Bahasa Melayu? Rancangan yang biasa saya buat sebelum saya memulakan aktiviti, pertama sekali kena rujuk kitab iaitu SPP.